Kenapa kita dilarang settle tepi? Bila berlaku aksiden ni, sebaiknya elakkan diri daripada settle tepi. Sebabnya, bila settle tepi ni, dia ada beberapa risiko yang korang kena tanggung. So, risiko yang pertama adalah mudah kena tipu. Kes ni dah banyak terjadi. Orang yang bersalah tu cakap dia nak tolong bayarkan. Tapi bila dah sampai rumah, dia tak bayar pun. Kau call dia pun, dia dah tak angkat. Dia block lagi nombor kau. So, nak tak nak, terpaksalah kau repair kereta kau tu sendiri. Risiko yang kedua, berkemungkinan kereta kau tu rosak teruk, tapi kau tak sedar. Masa aksiden tu, mungkin kau nampak macam rosak tu sikit saja. Sekali kau pergi bengkel, itu kena tukar, ini kena tukar, itu kena baiki, ini kena baiki. Tak pasal-pasal, kos repair dia tu jadi sampai beribu-ribu ringgit pula. Dan risiko yang ketiga, inilah yang paling kita takut sekali, iaitu pihak lawan ubah cerita. Dia cakap nak settle tepi. Sekali dia pergi balai polis, dia buat report dulu. Lepas tu, dia ubah pula cerita, jadinya cerita lain. Yang kata kau yang bersalah. Kes ni mungkin dah boleh diselesaikan, tapi dia akan jadi masalah yang semakin rumit dan akan makan masa yang sangat panjang. So, kepada korang dekat luar sana yang belum lagi renew Roadtax dan juga insurans kereta, boleh renew segera bersama kami hanya melalui online dan sepantas 2 minit. Jimat.com.my. Jimat wang, jimat masa, jimat segala-gala.